saya ibaratkan macam kambing lah. Macam kambing. Kadang-kadang kita tak tahan dengan bau kambing, tapi pas ni kambing tak tahan dengan bau dia. Yang pertamanya kita nak tegaskan bahawa PH harus kukuhkan kekuatan dia. PH tak boleh bergantung pada pecahan lawan. Yang kedua, perpecahan yang berlaku itu memang sudah dijangka. Kerana itulah sikap PAS yang tak boleh berkawan dengan orang. Dia bila dia berkawan, dia tidak ada tolak ansur, dia tabak, dan dia juga akan berkelip mata dengan kawan lain pula. Kalau dia tengok kawan lain lebih menguntungkan dia, apa sajalah material yang mereka perlukan. Jadi itulah sikap PAS. Jadi bagi saya, siapa nak kawan dengan PAS tu hati-hati. Dia dah telah buktikan dalam cara politik dia. Saya ingat dah 7 kali dah dia berkoalisi, semuanya tak kekal. Maksud dia perkahwinan dia tak pernah kekal.